وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama bersua, dapat sama-sama bertemu di dalam tazkirah kita ini, tuan-tuan. Alhamdulillah, malam ni kita telah menunaikan salat sunat tarawih Qiyam Ramadan yang ke malam 13. Malam ke-13. Puasa 12 hari dah maklum oi. Tarawih 13 malam dah maklum oi. Setakat 12 hari dah kita puasa, 13 malam dah kita tarawih. Soalan saya dan saya nak jawapan paling jujur. Apa yang kita dah dapat takallah? Saya bimbang satu dia. Apa dia, ustaz? Bimbang tak ada apa. Dia kata, lagu tu, kita ni kalau kita duduk satu tempat lebih kurang 10 hari, kita akan rasa feeling dah tempat tu. Kita pergi Mekah, duduk di Mekah. Ni sungai dua ke Iran, ke Tel Aviv. Peluru berpandu Iran sampai lintah mai ke sungai dua ni sekarang ni. Macun ke bom tadi? Macun nak duduk sungai dua pun sebab duduk di Qatar dengan Iran. Kita kalau kita pergi Mekah, saya nak tanya tuan-tuan, kita pergi Mekah maklum, kita duduk di Mekah. Kita duduk di Mekah ni lebih kurang 10 hari, kita akan rasa lain lah. Duduk di Mekah, duduk di Madinah, buat ibadah umrah, kita akan rasa lain. Rasa macam mana? Tak tahulah ustaz ni, lepas habang nak suruh balik ni. Lepas kata masa nak sampai dah, ambil sat sangat dia ustaz yang rasa. Sat sangat dia. Pejam celik, tak tahu dah nak balik dah ustaz. Saya rasa ni berat nak tinggal ni ustaz. Tiba-tiba mereka kata penerbangan batal pula nak balik. Allah, dia kata mau batal lagi sebulan tak apa. Duduk peri kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita duduk di sana, kita duduk di Mekah, kita rasa berat nak balik. Kalau boleh nak duduk lama lagi pun tak apa. Okeylah Mekah.
Ni kita duk pergi berjalan Switzerland, London, pergi ke Kashmir. Bisa sampai belum? Switzerland bisa sampai? Tak bisa sampai. London tak bisa sampai. Bukan cakap Pak Long hak cakap ni gua haram dak lagi. Tapi cara saya tengok Pak Long ni hak kerap dan nak ngahannya ni. Nampak cara muka ke Pak Long ni kerap dan nak ngahannya. Duk pi buat apa Pak Long? Tak ada apa tak duk pi cuci pelak dia kata. Patah pasiak belah sana tu dia elok sikit. Pada ni tak mana faham tak faham apa dia. Duduk di danau hanya tu nak balik pun Amway Siam tu tak bagi. Duk semalam lagi bang. Dia kata ni duduk di sini pun rasa berat nak tinggal ni dia kata. Tiba-tiba Ramadan kita duduk 12 hari dah dengan dia. Rasa berat nak tinggal ke ataupun nak perambat bagi dia balik cepat sikit. Ni malam ni kita tadi 1, 2, 3 saf setengah. Saya rasa sejak banyak saf dah ni. Malam tamah Abang Mehir sampai dekat mana saf lelaki sampai dekat malam tamah. Nak rapat dengan orang perempuan. Pok tu dia jumpa anak bulan lah. Dia sejak tu bukan cakap setengah. Maklum tahu sejak. Dia korang tu maklum. Bukan cakap setengah. Lebih pada setengah. Puak ni Lailatul Qadar pun jumpa dah. Anak bulan raya boleh nampak dah. Ni kalau boleh ni balik cepat sikit lah Ramadan. Kami nak raya. Sebab tu saya kata tadi, saya tanya, soalan saya, selama kita duduk dengan Ramadan, takat 12 malam ni, apa yang kita dah dapat? Malam ni saya tak mau cakap banyak lah. Saya tak mau cakap banyak, saya nak balik awal lagi malam ni. Tak larat dah maklum, pukul 2. Ini kena turn rumah belah muda. Nak balik awal lagi. Kanyih maklum. Saya tahun ni tak mohong lagi dah. Ni takat 2 Mac 2026 ni tak mohong lagi takat lah ni. Ni pengakuan paling jujur tahun ni. Ini kena turn rumah muda. Saya nak abang malam ni 2 benda ya. Jadilah Pak Long ni. Pak Long pun nampak lagu nak mati lah malam ni. Mau abang banyak pihak lagu tu ya. 2 benda ya saya nak abang malam ni. Perangai hak kita kena buat bulan Ramadan ni. Saya duk tengok TV tu tadi ni. Tiap-tiap malam tazkirah Abang Mehir nak. Tiap-tiap malam ustaz duk bercakap lah. Saya tak mau nak bercakap apa hal mereka bercakap. Malam ni saya nak bercakap hak saya nak bercakap. 2 perangai maklum yang maklum kena buat dalam bulan Ramadan ni. Maklum Pak Long jaga Ramadan ni elok dah. Semayang tarawih, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Tadarus tak maklum tahun ni? Tadarus. Tang baca betul tak betul cerita nombor 2. Tang tadarus kami tadarus tak? Baca seorang 2 muka, hak betul 2 baris lah. Hak lain semua salah. Dia kira tadarus ya. Mai duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu dia maklum. Betul-betul lah you. Apa kullama. Kita kata main mana apa kullama maklum. Apa kullama bukan apa kullama afakullama. Dia kata janji bunyi lebih kurang. Quran bukan pasien tu maklum weh mau baca 2 muka hak betul 2 baris. Tak berapa nak gun. Tang tadarus kemat dah. Tang apa lagi? Tahajud malam bagus dah. Tambah maklum ni insya-Allah lah maklum lah doa lah pahala lagi banyak lah berbanding orang lelaki. Tiap pagi maklum 4:30 lampu dapur menyala. Nah maklum lah tiap pagi. Maklum ingat maklum duk mangkit tu saja-saja ke maklum tak saja Allah kira maklum. Kerana maklum lah lelaki maklum puasa penuh tahun ni. Tahun ni lah puasa penuh. Tahun lepas dia naik van jenazah lah. Dia malu ke orang. Tu pun pasal orang sumbat dia masuk dalam van jenazah.
Ustaz pejabat agama kata, aku tangkap lagi tahun depan, aku kubur dalam kubur dengan jenazah. Dia kata, dia tobat terus tahun ni. Takat naik van sudah, dia kata jangan duduk dalam kubur. Alhamdulillah, maklum pukul 4:30 petang, maklum dah duduk dah dalam dapur nak siapkan menu berbuka. Hebat orang membuat. Setuju tak maklum? Hebat bini kita. Cuba kita ajak mereka buat selang-seling dengan kita tengok. Sepagi lepas, sepagi kita. Trend tengok maklum. Sepagi lepas, sepagi kita. Agak-agak nak jadi lagu mana sok kita. Saya buat dah dengan bini saya. Jaga-jaga Tok Imam baca doa qunut. Kena hari turn saya lah. Jaga-jaga Tok Imam baca doa qunut. Tak boleh pi Pak Long. Kita dekat sembang ya terah. Kalau bagi tugas suruh siap makanan sok, cerah lagu tu yang sok kita. Hebat. Maklum, yang tu saya tak mau sentuh. Maklum dah duk buat elok dah. Saya tak bercadang, saya tak berhajat nak sentuh, tak mau. Cumanya saya nak sentuh malam ni dua benda maklum kena ubah perangai maklum dalam bulan Ramadan. Dua benda kita kena buat perangai baru dalam bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali. 15 minit Abang Kalau ikut perjanjian kita 4 minit lagi habis. Saya tanya Abang tadi, ustaz-ustaz lain berapa minit? Dia kata 20 minit. Bukan mereka 20 minit saya lebih ikut, bayar sama. Betul tak? Bayar sama. Maklum ni hebat ni maklum. Imam Al-Ghazali kata ada dua perangai. Dia senarai lah perangai-perangai kena buat bulan Ramadan ni. Saya tak mau lah nak senarai ke semua. Beda seorang sikit lah dengan ustaz-ustaz lain. Mau saya buat dia mereka mampu beda seorang sikit. Saya nak ambil takat dua ya. Bulan Ramadan, bulan Allah Ta'ala pandang hamba dia dengan pandangan kasih sayang. Bisa dengar tak ustaz-ustaz tu abang? Bulan Ramadan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Dia panggil pandang dengan pandangan rahmat. Rahmat Melayu. Arab dia panggil rahmah. Bulan Ramadan ni bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Imam Ghazali kata, ambil semangat Ramadan, kita pun kena pandang saudara-saudara se-Islam dengan kita dengan pandangan kasih sayang. Jangan kita nak Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang, tetapi kita tak pandang saudara kita dengan pandangan kasih sayang. Tuan-tuan jangan jadi serupa pemimpin-pemimpin Arab tu. Buta perut tak ada akal. Apa ada jadi di sana tu sebab apa tuan-tuan? Hak peluru duk lintas ke atas kepala sana tu pasal apa? Jawapan dia sebab tak ada hati perut, bodoh dengan tak ada akal. Buta perut, tak ada akal. Tu je. Kalau kita betul-betul ada kasih sayang sama-sama Islam, mau takat beza lepas Syiah kita Sunni, adakah benda tu nak jadi asas kepada kita nak berkelahi? Ni orang tanya pula, ni ustaz duk perang di antara mereka ni lagu mana? Kita nak pegang lagu mana ustaz? Iran ni Syiah. Kita duduk di Malaysia ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Saya tahu jemaah Masjid Sungai Dua ni pun, Al-Amin ni pun bukan kaleng-kaleng lah. Tengok muka pun tahu ni, semua ni bekas HJK Fatwa. Ya. Saya tahu lah, saya duduk ngajak berapa belah tahun dah masjid tuan-tuan, berhenti isap mai pula. Saya tahu. Macam saya tengah mengajak di pangkat PhD tu.
Ni geng-geng ada buat PhD ni pun tak hebat lagu tuan-tuan. Mereka pergi kelas bawa juga buku nota. Pak Long haram apa pun tak ada. Mana hebat Pak Long dengan mereka. Bukan kaleng-kaleng. Tengok muka macam bekas HJK Fatwa Negeri. Saya nak tanya Pak Long. Kalau pertembungan berlaku di antara dua-dua orang bukan Islam. Ni contoh nak. Contoh. Yang ni satu kumpulan bukan Islam yang memusuhi Islam. Dok bunuh orang Islam. Contoh. Dok buat zalim kat orang Islam. Dok buat naya dekat orang Islam. Satu kelompok orang bukan Islam ni. Mai satu kelompok lagi orang yang bukan Islam juga. Tetapi dia ni kelompok yang sayang kepada orang Islam. Saya baru ni ada talk ceramah untuk majlis berbuka puasa dekat satu hotel. Satu family ni, mereka ni Chinese. Orang Cina. Saya kalau boleh, saya nak angkat tabik kat mereka lah. Mereka pun pergi jugalah buffet Ramadan dekat hotel tu. Saya pergi, orang jemput untuk ceramah. Mereka ada satu company tu, dia buat majlis iftar, staff-staff dia tu. Bila mai waktu nak berbuka, 5 minit lagi nak berbuka, biasalah pakat beratok duk ambil makanan lah. Lepas mai, lepas duduk dekat meja lepas tak mangkit. Cucu dia mangkit nak beratok. Tok Wan tu kata duduk, bagi orang Islam dulu ambil, lepas nak buka, lepas tak makan daripada pagi. Habis lepas ambil, baru kita ambil. Ni dia. Dia bukan Islam, dia Cina bukan Islam. Saya aduk beratuk ni saya dengar. Saya dengar dengan telinga dia. Dia cakap, dia kata dah, bagi dia orang ambil dulu, bagi lepas ambil dulu. Lepas puasa, lepas tak makan, kita tak puasa. Sekali kita ambil, lepas habis ambil baru kita ambil. Duduk. Tok Wan ni Cina ni. Dia faham bahasa. Tuan-tuan, saya bagi contoh balik. Satu kelompok ni memusuhi Islam. Dia bunuh orang Islam. Dia buat naya dekat orang Islam. Dia zalim dekat orang Islam. Mai satu kelompok lagi yang bukan Islam, yang sayang kepada Islam, berlawan dengan hak yang memusuhi Islam. Sebab apa? Yang ni mempertahankan orang Islam. Dia bukan Islam. Tapi dia tak boleh tengok orang Islam dizalimi. Yang ni bukan Islam. Dia tak boleh tengok orang Islam duduk tenang. Kita ni sebagai orang Islam nak kena sokong hak mana? A, hak memusuhi Islam. B, yang mempertahankan Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, kita nak sokong hak mana? Kena sokong B. Sebab dia mempertahankan hak orang Islam. Walaupun dia bukan Islam. Apatah lagi Iran, Syiah, tuan-tuan. Allah tu Tuhan mereka. Allah tu Tuhan kita. Nabi Muhammad tu Rasul mereka. Nabi Muhammad tu Rasul kita. Kita sokong mereka bukan kerana ajaran mereka Syiah tu. Kita sokong mereka kerana mereka ni golongan yang dizalimi. Jadi kita nak bertengkar apa lagi? Sudahlah tuan-tuan. Daripada kita duk bertengkar, lebih baik kita berdoa. Benda yang lagi besar kita nak kena bincang, yang kita duk tengok benda kecil ni pasal apa? Adakah kita sokong hak kumpulan B tadi yang bukan Islam mempertahankan hak Islam? Kita sokong dia, kita merosak akidah? Dah. Adakah kita sokong Iran kerana mereka ni dizalimi? Mereka dianiaya. Kita sokong sebab mereka ni Islam. Kita tak setuju dengan ajaran dan pemikiran Syiah. Kita tak setuju, kita tentang. Tetapi dalam bab ni tuan-tuan, mereka ni saudara se-Islam dengan kita. Anak mereka terkorban. Macam mana kita sayang kepada saudara kita di G tu, sama lah. Doa lah tuan-tuan. Kita tak ada apa Pak Long. Pak Long nak lawan apa? Merajum bola pun Pak Long lari.
Cucu macam bola. Ambil cucu jauh. Meracun bola pun Pak Long tuang. Pak Long nak pergi duduk tu. Pak Long peluru duduk lintas kat atas kepala Pak Long. Bakal duduk di sungai dua ni dah lah Pak Long. Oi. Terawih 8 rakaat pun menyuluk lagu bewak turun parit. Pak Long nak pergi duduk perang. Allah bubuh elok dah Pak Long duduk kat sungai dua, saya duduk kat pok dia. Lebih kurang ya kita ni. Sembang terah ya. Tu pun betul orang tak main gempak. Orang main gempak kejut bila begitu. Ni bulan yang Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Jom maklum, kita pandang manusia dengan pandangan kasih sayang. Ni saya bercakap ni tuan-tuan. Maklum. Saya bercakap ni belum tentu saya boleh buat. Awak saya tak ada perasaan marah ke? Saya tak ada perasaan hangat ke? Ada. Ni duk latih nak jadi baik. Sebab tu saya kata kita ni bukan orang baik, baru duk belajar nak jadi baik. Baru duk belajar nak jadi baik. Kita ni baru duk belajar nak jadi baik. Kita buang dendam kesumat kita buang. Panas baran kita buang. Benci yang berakar dalam jiwa kita buang. Kadang-kadang dendam dan benci ni dia menjadi barah dalam diri, bukan menjadi penawar, menjadi barah. Maklum Pak Long lagi balik lagi. Ataupun lah ni ada telefon tak dalam tu? Ada telefon, buka telefon, tekan tu, hak merah tu, YT tu. Tadi sebut ni live. Sekali dia suspend YT. Maklum tak YT maklum? YT. Maklum tertekan, maklum cuba tengok cerita saya baru berlakon baru ni. Tajuk Sebelah Hati. Maklum bukan tahu jenis tak support saya ni maklum. Maklum ni lagu ada sengketa dengan saya. Maklum balik tekan YT tu, maklum tekan Sebelah Hati Ustaz Husam. Bukan saya sakit hati dah. Tajuk cerita tu Sebelah Hati. Cerita dia Pak Long buka, Pak Long balik tengok lagi. Jangan duduk tengok lah. Balik tengok lagi. Nah Pak Long pun duduk tengok benda hak tak elok tu, tukang-tukang lah tengok hak elok. Lah saya tak percaya ada orang masjid. Itu viral kan di mana tu tengok cerita belu dalam masjid mana tu. Dia kata Al-Amin Sungai Dua, tak tahulah saya pun. Betul ke tak? Dah lah saya lagu nak tampak mulut orang tu dia kata Al-Amin Sungai Dua. Saya orang kata kat tuan-tuan lagu kata kat saya. Cubit paha kanan, tumit kiri terasa. Ni dengan Masjid Al-Amin ni. Bukan dekat paha, tumit pun terasa. Balik tengok Sebelah Hati Ustaz Husam. Cerita saya telemovie, saya berlakon. Saya Wan Maimunah, Nur Khairia, Alif Satar dan Zainul Ismail. 5 orang berlakon. Cerita tu Pak Long, cerita tu orang tanya saya siapa tak buat masuk dalam TV. Waktu mana kita ni ada benda yang perlu diubah dalam skrip, saya tak mau. Sebab cerita tu cerita asal kepala otak saya. Saya cerita dekat pengarah, cerita tu dia juga penulis skrip, saya cerita lagu ni. Cerita tu tentang cerita sebenar, realiti kehidupan yang saya jumpa depan mata saya. Cerita dia ni yang kita duk bahas ni. Kisah dendam, kisah benci yang nak kata apa? Mengkhinzir buta. Faham belum? Dendam, benci yang mempik buta. Tadi sebut perkataan tu. Faham no? Tak faham lagi. Dendam, benci yang buta. Boleh faham lah kot? Mau tak faham tak tahu lagi nak abang ni. Saya tak boleh sebut dah perkataan tu pasal saya ada penceramah bertauliah maklum. Maklum faham tak? Perangai tu dendam yang itulah. Cerita dia. Saya duk mengajar satu masjid di Kuala Nerang. Di Kuala Nerang Kedah.
Berbelas tahun dah saya duduk mengajar masjid tu. Setiap bulan saya duduk pergi mengajar, ada satu budak ni, dia duduk main dengar kuliah saya macam ni, dia pakai baju kilang, duduk main dengar kuliah saya pakai baju kilang. Habis je kuliah, nak keluar apa semua, habis kemayang Isyak, dia main salam dengan saya. Dia akan habaq, ustaz, doa saya ustaz noh. Saya kata sama-sama doa lah, kita bukan tahu doa siapa hak makbul. Saya kata lah, abang doa kat saya doa kat abang. Dia tua pada saya 5 tahun. Dia kata, saya doa lah saya, minta kalau saya mati di dalam syurga, Allah temukan saya balik dengan ayah saya dan mak saya. Tiap-tiap bulan dia akan minta saya doa macam tu. Tiap-tiap bulan. Ni cerita sebelah hati ni maklum ni. Asal dia cerita dia macam ni. Lepas tu bila lama-lama dia cerita lah. Dia akan cerita kat saya lah. Dia ni dua beradik. Dia dengan kak dia. Tiap-tiap kali lepas kuliah nak balik apa, dia akan jumpa kak dia di masjid tu. Masjid kampung dia. Tu dah saya mengajar. Dia duduk dia ustaz. Dia akan balik jumpa kak dia. Waktu umur dia 8 tahun, darjah 2, ayah dia meninggal dunia. Ayah dia meninggal dunia. Satu malam ni ayah dia meninggal dunia. Malam ayah dia meninggal dunia. Dia ni anak bongsu. Daripada dua beradik, dia anak bongsu. Memang anak manja ayah dia. Memang anak kesayangan mak dia betul-betul. Tapi sejak malam ayah dia tu meninggal, dia kehilangan seorang ayah dalam hidup dia. Dan dia kehilangan kasih sayang seorang ibu. Mak dia ada, tapi mak dia benci dekat dia bermula malam tu. Dia kata, ustaz, saya daripada umur 8 tahun, saya dah tak ada ayah, saya dah hilang kasih sayang seorang ibu. Saya hanya ada kakak yang sayang kat saya. Kak dia bagus. Kak dia bagus semua. Benci mak dia ni dekat dia, bila main nak makan, mak dia beridang atas meja, buh nasi kat kak dia. Dia ni jangan kata buh nasi, pinggan pun mak dia tak ambil. Pergi ambil pinggan dekat dapur, main cedok nasi kat meja, tak. Cedok kuah bubuh dalam nasi, nak ambil lauk, mak dia ambil lauk ke semua makan. Kadang-kadang kalau waktu dia tak ada, mak dia makan dan kak dia habis, mak dia buang habis semua lauk. Mak dia benci semua-semua dekat dia. Kenapa mak dia benci kat dia, ustaz? Tengok cerita tu, mak saya cerita semua mampu je. Maklum balik tengok maklum. Tobat maklum teriak. Ni yang kata dendam. Ni yang kata benci dekat orang ni membuta tuli saja. Sampai satu hari mak dia baru tahu cerita yang sebenar, tapi terlambat dah. Tuan-tuan tengoklah, saya tak mau cerita lebih-lebih belum. Balik tekan YT tu, tengok. Ada saya itu, saya tunjuk tu, Pak Long tu, Tok Ayah 3 lain berapi Tok Ayah 3 lain berapi dengan misal apa, baju cincin tadi kepak jari. Anak-anak bai'ah dia duk ada. Dia nak teriak malu kat anak bai'ah duk tahan. Ingwih belut dalam mulut. Saya cuit dia teriak lah Pak Long. Tok Ayah 3 lain berapi. Ingwih belut dalam mulut. Saya kata teriak lah. Anak-anak duk ada. Ni yang pertama maklum. Setengah jam ni. Ni makan modal ni. Boleh lagi ke? Boleh lagi? Boleh lah. Yang kedua, Imam Ghazali kata dalam bulan Ramadan, yang pertama tadi apa dia? Pandanglah manusia dengan pandangan kasih sayang. Seperti mana Allah Ta'ala pandang kamu di dalam bulan Ramadan dengan pandangan rahmat, kamu pandanglah manusia di dalam dunia ni, sesama kamu ni, dengan pandangan kasih sayang. Tu yang kedua dan the last point. Oh, nampak terkejut Pak Long dengar saya cakap orang putih. Tu bawa keluar sepatah. Tu saya tak mau cakap panjang kot tuan-tuan pinsan. Tu baru saya sebut the last point. Dengar lagi satu lagi. Actually, tunggu tak? Lagi dah keluar. Tu lagi kasar. Yang kedua, Imam Ghazali kata,
Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Syahrun maghfirah. Bulan pengampunan. Ni bulan Allah Ta'ala nak ampun. Allah mencurah-curahkan keampunan dia kepada hamba yang mencari keampunan Allah, hamba yang meminta keampunan Allah. Bulan Ramadan Allah mencurah-curahkan keampunan dia. Imam Ghazali kata, sempena dengan bulan Ramadan, bulan Allah mengampunkan dosa hambanya, kamu ni pula kena jadilah hamba yang memaafkan kesalahan orang lain kepada kamu, walaupun orang tu tak main minta maaf dengan kita. Payah. Bukan kata tuan-tuan saya pun payah, tapi kena cuba. Kita ni bukan kata nak memaafkan orang, nak minta maaf dekat orang pun berat. Tiba-tiba nak memaafkan orang tanpa orang tu main minta maaf kat kita. Hei, dia kata, ustaz, saya ada harga diri, saya ada maruah. Oh, betul, tapi iyalah nak kena didik lah. Ni yang kata nak kena lawan nafsu kita ni. Maklum buat salah dengan orang, maklum nak pergi minta maaf dengan orang tu pun maklum berat. Tambah maklum nak memaafkan orang tanpa orang tu main minta maaf dengan maklum. Oh, wei. Kalau saya, hang mai dulu. Hang bagi dulu kat hang. Lepas tu hang balik, aku fikir nak maaf ke tak. Betul tak? Kita betul-betul aku maki hang bahasa yang hang tak pernah dengar. Aku boleh maki hang, tu kita. Tapi Islam kata dah, maafkan dia. Dia tak minta maaf pun ustaz. Maafkan dia. Ustaz boleh buat tak? Dah. Bila kalau aku tak buat pun aku ajak hang buat, aku boleh hun juga. Contoh lah maklum. Ambil muka belagak ni. Mereka tukar dah pengidang tu. Dulu duduk sofa dalam lokap rahia, kena tangkap tak ada pasport. Alah, baru nampak duduk dalam masjid. Jarin baru tu. Dan muka belagak. Senyum sikit maklum. Ni saya nak tanya maklum ni. Contoh lah maklum. Maklum ni menikah dengan lelaki maklum. Nikah betul lah, nikah dengan lelaki maklum, bukan nikah dengan lelaki orang, nikah dengan lelaki maklum. Maklum duduk bahagia berpuluh tahun, 30 tahun dah. Tiba-tiba mai satu perempuan daripada Kuala Lumpur ni maklum, dia mai sondoi. Dia buat apa tak kat lelaki maklum? Duk lena teringat dekat dia. Dia pun pesoh sampai rumah tangga maklum ni berantakan. Bercerai. Laki maklum ni kerana nak dekat betina tu, dia sanggup cerai maklum talak 3. Dia halau maklum keluar daripada rumah maklum. Saya nak tanya perasaan maklum lagu mana masa tu maklum? Marah ke syukur? Maklum redha lah ustaz. Maklum redha. Tapi itulah celaka dua ekor tu. Redha apa? Maklum maki. Tiba-tiba lepas dia cerai maklum dengar lepas aksiden dekat Seberang Jaya. Dua-dua duduk dalam ICU. Bila berita tu dapatkan maklum, apa perkataan yang pertama keluar daripada mulut maklum? Jangan duk mohong malam 13 ni. Jawab elok-elok. Siapa mohong tak ada raya. Bila maklum dengar dua-dua ni aksiden, dua-dua duduk dalam ICU Hospital Seberang Jaya, wire lebih banyak pada bulu dekat muka. Maklum nak kata apa? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun alhamdulillah. Maklum? Maklum nak kata apa? Saya suruh jawab, bukan suruh kenyih.
Agak-agak tuan-tuan lah Pak Long. Mereka nak kata apa Pak Long dah mereka tak mau jawab. Mari kita tolong jawab lagi pihak mereka. Agak-agak mereka nak kata apa? Alhamdulillah ke innalillah? Alhamdulillah. Saya ni wali ustaz. Jangan buat naya kat saya. Maklum dengar pula. Kalau yang Imam Ghazali ajak ni maklum kena pergi ziarah mereka. Tiba-tiba hospital kata nak kena buat operate segera, nak guna 40,000, mereka tak ada duit. Maklum kena jual gelang maklum bagi kat mereka. Kalau nak ikutlah, maklum nak buat. Ku tak kerat waya Bapak Ustaz Rahmat dah itu ni. Maklum, tak salah perasaan maklum tu perasaan manusia. Tapi jomlah kita didik maklum walaupun tak boleh buat ke semua, sikit-sikit kita buatlah. Ni dua perangai Imam Ghazali suruh buat dalam bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kita pun kena pandang kawan-kawan kita ni dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan Allah mengampunkan dosa kita. Jomlah kita memaafkan kesalahan orang dalam bulan Ramadan. Untuk kita nak jadi hamba yang naik tingkatnya kepada golongan yang sempurna nilai keimanan dan bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, sebelum kita nak tutup, saya nak edak ada dua doa kat tuan-tuan. Tuan-tuan tolong edak Zat boleh? Amai. Pastikan semua dapat. Nak bagi dua-dua ni. Satu putih, satu hitam. Sambil brother kita ni duduk edak doa, kita tutup dengan doa dulu untuk live kita dan recording kita. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi dekat maklum tu hak penting. Tak dapat lagi